Selamat datang ke Tangga Tajwid. Hari ini episod istimewa sikit. Sebab apa? Sebab hari ini bukan Ustaz Afif yang jadi host. Saya yang jadi host, Ustaz Iqbal. Jadi hari ini Ustaz Afif dia jadi tetamu istimewa kita. Jadi Ustaz Afif, selamat datang. Oi, kena salam. Kena salam juga. Awak dah buatkan saya episod pertama. Okey, jadi saya nak tanya. Hari ini Ustaz Afif tak nak kongsikan satu hukum untuk orang kat luar sana tentang tajwid. Okey, sebelum ni saya dah tanya Ustaz Iqbal, hari ni untuk saya pula nak beritahu. Tak adalah banyak, cuma antara hukum-hukum yang asas untuk semua, saya yakin semua orang dah tahu dah. Iaitu saya tertarik dengan kalimah tajwid, iaitu nama dia adalah izhar halqi. Kenapa dinamakan izhar halqi? Kita kena tahu dulu izhar. Izhar maksudnya adalah jelas. Dalam bahasa Melayu tu pun izhar tu dah jelas. Jelas daripada perkataan zohara, jelas. Halqi pula, halqi ni yang saya tertarik sebenarnya. Apa tu yang tertarik tu? Sebab halqi tu maksud dia adalah kerongkong. Kerongkong? Halqum lah kira? Halqum. Kenapa dia bernamakan izhar halqi? Kerana izhar bermaksud jelas, halqi bermaksud halqum. Jadi semua huruf yang datang daripada halqum kita kena baca jelas. Contoh dia, izhar halqi ni dia dalam hukum nun. Nun ataupun tanwin, dia bertemu dengan huruf-huruf halqum, dia mesti dibaca jelas. Kejap. Yang kena baca jelas ni, nun mati tadi ke huruf halqum tu? Yang kena baca jelas ni maksud dia adalah bunyi nun tu. Nun tu bila bertemu dengan huruf halqum ni, dia mesti dibaca jelas. Ustaz. Jangan dengungkan nun tu. Maksud dia tak payah dengung lah ya? Ya, jelas. Jelas saja. Tak payah ada harakat. Tak ada harakat lah. Kalau dah jelas, biasanya tak ada harakat lah. Biasanya tak ada harakat. Jadi berapa huruf dia Ustaz? Huruf untuk izhar halqi ni? Huruf izhar halqi ni dia ada 6. Dia melibatkan, segala dia datang daripada makhraj halqum. Contoh dia huruf hamzah, huruf ain, huruf kha, huruf ghin dan huruf apa satu lagi Ustaz? Ha. So maksud dia dekat sini. Kha saya dah sebut tadi Ustaz. Dah sebut ya. So 6 huruf ni, contoh dia bila nun mati bertemu dengan 6 huruf ni mesti dibaca jelas. Contoh dia dalam surah yang paling biasa kita baca Al-Fatihah. An'amta. An ada nun mati bertemu dengan ain kan? Ya betul, nun bertemu dengan ain. So kita kena sebut ain tu jelas. An baru masuk an'amta. So itulah maksud dia izhar halqi, mesti dibaca jelas. Yang saya ingat lah sebab dia kena dengan nama dia, izhar halqi, dibaca jelas daripada huruf halqum. Macam so itu je lah yang saya tahu. Bagus. Terima kasihlah Ustaz Afif. Baru saya tahu pasal izhar halqi. Baru saya faham. Saya ingat selama ni ingatkan izhar halqi tu yang kena bunyi 6 huruf tadi. Rupanya nun tadi yang kena jelas ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua dah faham belum? Jadi saya akan jadi host balik. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Kita akan sambung pada episod yang ke depan. Dan Jadi Tajwid, teman Ramadan anda.